ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan ayat yang ketujuh ini bermaksud jalan yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang telah Engkau kurniakan nikmat pada mereka, bukan jalan yang telah Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. So, ada beberapa perkataan yang kita nak lihat daripada ayat ini. Pertama, perkataan an'amta. An'amta. An'amta ni telah beri nikmat. Engkau telah beri nikmat. Kepada siapa? Nikmat ni diberi alaihim. Ke atas mereka. Ke atas mereka. So, an'amta alaihim, engkau telah beri nikmat ke atas mereka. An'amta, kata akar dia na'ama. Dicairkan boleh jadi nikmat ataupun na'im. Nikmat ataupun na'im. Maksud dia, na'ama ni maksud dia nikmat, kesenangan. Boleh juga diberi maksud kelembutan, kelapangan. So, an'amta tu ada banyak maksud. Sama ada nikmat, kesenangan, kelembutan, kelapangan. Dan kesemua itu membawa satu poin dalam hidup kita, tenang. Ketenangan. Perkataan lawan bagi nikmat ialah balak ataupun seksa ataupun apa jua jenis kesempitan. So, na'ama ni senang, lembut, lapang, nikmat, tenang. Menurut Ibn Faris dalam Mu'jam Muqayyas, kata akar na'ama membawa dua asas. Dua asas maksud, dua asas makna. Kelembutan dan kemewahan, itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan. Kebaikan yang wujud tanpa sebarang gangguan. Jadi kita sedang mohon pada Allah. Sebelum tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. So, jalan yang lurus tu jalan apa? Jalan yang bawa kebaikan, yang kekal tanpa gangguan. Ataupun jalan yang menawarkan kelembutan dalam kehidupan, ataupun rasa bahagia penuh dengan ketenangan dan kemewahan. So, apa lagi maksud an'amta? Apa lagi maksud nikmat yang Allah beri ni? An'amta, nikmat yang sempurna, meliputi seluruh hidup kita dan juga stabil. Ya, apa guna kalau nikmat tu dapat sekejap-sekejap? Kita mahu nikmat yang stabil. So, an'amta bukan sekadar Allah beri sesuatu, asal beri, tak. Ia bermaksud memberi nikmat yang membahagiakan jiwa, menyihatkan tubuh, zahir dan batin. Itu an'amta. Apa lagi? An'amta juga bermaksud nikmat yang diberikan atas apa yang Allah pilih dan apa yang Allah redha. Ayat ini tidak sebut orang yang mengambil nikmat. Tapi ayat ini berbunyi yang diberi nikmat. So, nikmat di sini adalah anugerah. Anugerah. Bukan semata-mata bergantung pada usaha kita. Itu pemahaman yang deep. Kan nikmat di sini anugerah ilahi, bukan bergantung pada usaha kita. Dan apa lagi an'amta? Petunjuk. Petunjuk hidayah adalah bentuk nikmat tertinggi. So, nikmat yang kita minta ni, dia bukan hanya material, harta ke, kesihatan ke. Tapi di sinilah terkandungnya nikmat kekuatan iman,
petunjuk hidayah, dan istiqamah, konsisten atas jalan yang benar. Ada orang boleh je hidup dalam beragama ini dalam bentuk hangat-hangat tai ayam. Setelah melalui raya puasa, dia bersemangat. Seminggu, 2 minggu lepas puasa tu semangat. Ataupun raya haji, 10 hari pertama Zulhijjah tu semangat. Lepas tu ke laut. So, nikmat ataupun petunjuk yang kita mahu daripada Tuhan ini, yang Allah kurniakan, dia konsisten, istiqamah atas jalan yang benar. Konsisten. Dan bagi menjelaskan lagi maksud ayat ini, kita boleh baca Suratun Nisa ayat 69. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, dalam kalangan nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, yang membenarkan. Wasyuhada, mereka-mereka yang syuhada, yang menjadi saksi. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Ulaika minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Apa lagi daripada an'amta ni? An'amta dia dalam bentuk pihak kedua yang dibawa bercakap. Second person singular. Pihak kedua yang dibawa bercakap. An'amta, yang telah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Engkau ni siapa? Allah. So, kita bercakap direct dengan Allah. Jalan yang engkau telah beri nikmat. Jalan yang engkau, ya Allah, telah beri nikmat. Itu bukan kita cakap langsung dengan Allah ke? So, permohonan kita ni tak ada perantara. Terutamanya dalam pemberian nikmat hidayah, panduan. Dia tak perlu kepada perantara. Kita sendiri yang minta. Kita tak kata, Ya Rasulullah, tolong aku mintakan hidayah. Tidak. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong. Mohon mintakan pada Tuhan, beri kami hidayah. Tidak. Kita minta secara langsung pada Allah. Kan? Dan apa yang kita minta ini? Perkataan-perkataan semacam ini juga sebenarnya sedang menyindir mereka yang rasa mereka berjaya sebab usaha semata-mata. Dan dalam doa ini, kita mengakui dengan penuh kerendahan. Semua kejayaan asalnya adalah nikmat darimu, Ya Allah. Bukan dari pihak lain. Allah yang beri. Ya, setiap solat kita baca Fatihah wajib 17 kali. Kita sedang mohon dari Allah untuk pandu. An'amta. Kan? So, melalui ayat ini juga, kita ajar orang untuk jadi baik. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya mahu orang jadi baik. Tapi kita ajak mereka rasai nikmat. Jadi hamba yang diberi hidayah. Bukan untuk dia usaha jadi baik. Tak. Rasai. Bila menjadi hamba Allah tu, Allah beri hidayah. Pengalaman tu yang penting. Kan? Dan kadang kita boleh tanya diri kita, adakah aku ni termasuk orang-orang yang
Allah beri nikmat itu atau sekadar merasai nikmat dunia yang sementara. Kan? Apa emosi yang kita perlu bawa waktu baca suratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, aku bukan siapa-siapa kalau bukan kerana nikmat-Mu. Maka aku pohon nikmat yang berterusan daripada-Mu, nikmat hidayah. Sehinggalah aku sampai melangkah kaki masuk syurga-Mu. Sedar bahawa kita ni bukan siapa-siapa. Kita tak ada pernah buat jasa pun untuk agama ni. Allah yang pilih dan Allah yang kurniakan. Suatu pernyataan an'amta yang telah engkau beri. Engkau yang beri tanpa pemberian darimu. Kami bukan siapa-siapa. An'amta alaihim bukan orang yang kuat. Bukan orang yang bijak. Tetapi orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kan? Masuk syurga tu bukan kerana kita kuat. Masuk syurga bukan kerana kita pintar, kita bijak. Bukan juga kerana banyaknya ibadah kita. Bukan kerana dalamnya ilmu kita. Tapi kerana Allah beri nikmat. Maka mintalah, harapkanlah dan jagalah nikmat hidayah ini sungguh-sungguh baik-baik. Lalu soalan seterusnya ialah, macam mana cara nak jadi orang yang Allah beri nikmat? Kalau na'ama tu kita boleh dapatkan perkataan an'am, al-an'am. Al-an'am tu apa? Binatang ternak. Kenapa lembu, kerbau, kambing tu disebut sebagai binatang ternak? Sebab haiwan itu haiwan domesticated. Haiwan yang jinak. Boleh dikawal. Tidak buas. Kan macam lembu. Dia tahu meragut je. Dan dia meragut dengan tenang. So, nikmat ialah ketenangan. Ketenangan. Kan, al-an'am tu haiwan-haiwan yang tenang. So, kalau jiwa kita tenang, kita sedang dapat nikmat daripada Tuhan. Allah tak jadikan jiwa kita kejar-kejar dunia sampai keletihan, kelelahan. Tak, tenang-tenang sudah. Boleh tunggu traffic light dengan patuh taat. Kan? Masih ada kesempatan untuk solat berjemaah. Kan tenang. So, siapa yang layak diberi nikmat? An'amta tu. Macam mana nikmat ketenangan jiwa tu? Bagaimana cara dia? Allah letak ayat ini di hujung surah Fatihah. Tapi kalau kita lihat daripada awal, daripada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada jawapan pertama. Bagaimana mahu dapatkan nikmat yang tenang? Mulakan hidup dengan kebergantungan pada Allah. Orang yang sentiasa hidup dengan kesedaran pada Allah, maka dia layak untuk diberi petunjuk. Kan? Jawapannya semua pada 6 ayat di atas. Setiap satu Allah perincikan macam mana mahu dapat an'amta, mulakan hidup dengan bersama Tuhan, bergantung pada Allah. Jiwa akan tenang. Kan? Kenapa tenang? Sebab dia tidak hidup atas nama nafsu. Hidup dia tu bukan kerana mahu kejar kuasa. Bukan semata-mata mahu dapatkan harta, tapi hidup atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ustaz Imam Masjid Negara je. Negara Malaysia. Boleh jumpa dekat Masjid Negara. Sesekali datang solat Jumaat kat sini. Kan? Nikmat sebenar bermula apabila kita sedar
siapa yang beri kita nikmat? Kan, kalau selama ni, katalah kita belajar dan dapat bantuan. Tiap bulan akan masuk certain amount of money. Kita pun tak tahu siapa yang banking. Hanya tercatat transaksi masuk akaun. Habis kita belajar, datanglah surat penghargaan. Tahniah kerana habis belajar. Kini masa anda untuk tabur bakti. Bantu pula orang lain. Kemudian sign di bawah. Tun Mahathir. Oh, selama ni dia bantu kita melalui personal account dia untuk bantu kita belajar. Apa kita rasa? Dan sekarang ni kalau kita sedar siapa yang beri nikmat pada kita selama ini, takkanlah kita mahu menanggap sambil lewa terhadap yang beri nikmat. Maka untuk merasai an'amta alaihim, siapa yang layak diberi nikmat ini, mulakanlah hidup kita bergantung dengan Allah. Bawa nama Allah ke mana-mana. Bismillah. Kemudian apa lagi? An'amta alaihim. Syukur dan puji diiringi dengan redha terhadap aturan Allah. Syukur, puji dan redha terhadap apa jua ketetapan, peraturan, takdir daripada Tuhan. Kan? Kita dapat, syukur. Kita tak dapat pun syukur. Allah tetap dipuji. Bukan bila senang, kita memuji Tuhan. Kan dalam surah Hijr. Dalam surah Fajr. Al-Fajr. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan manusia bila dia diuji oleh Tuhan, diberikan kemuliaan, fa akramahu wa na'amahu, diberikan nikmat, lalu disebut Rabbi akraman, Tuhan memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Dan bila dia diuji dengan kecukupan, bukan dikurangkan, dicukupkan rezeki itu, cukup. Lalu sebab cukup tu, maka dia beri respon Rabbi ahanan, Tuhan menghina aku. Surah Hijr pula, surah Fajr, Al-Fajr ayat 15-16. Suratul Fajr. Kan? Maka apapun takdir, aturan daripada Tuhan, iringi dengan syukur, pujian dan redha. Orang yang banyak memuji, alhamdulillah, memuji, akan melihat setiap ujian sebagai bentuk tarbiyah, bentuk didikan. Bukan beban. Malah tak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa aku? Kenapa macam ni? Kenapa orang tu boleh dapat? Kenapa aku tak dapat? Tidak. Maka hanya orang yang melihat ujian itu sebagai bentuk tarbiyah, orang macam ni akan rasa tenang walaupun diuji bertubi-tubi. Kenang balik macam mana Nabi Yaqub beri nasihat kepada Yusuf. Wa kadzalika yajtabika rabbuk, ayat 6 surah Yusuf. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Begitulah Allah akan memilihmu berulang kali. Memilihmu untuk diuji. Ujian tu eksklusif untuk kita. Kan, dibina khas untuk kita. Kan, tuan-puan, benda yang custom made ni,
custom made. Contoh macam Rolls Royce. Nak beli tu, kita pergi ke kilang Rolls Royce. Dia akan tanya ukur badan kita, cara kita duduk, kebiasaan kita memandu, apa kita punya preference, warna yang kita suka, dan dia buat khusus untuk kita. Sebab kita tak cukup duit je. Bukan tak ada duit, tak cukup duit untuk beli, maka kita tak lalui pengalaman tu. Pengalaman di custom, dibuat khusus untuk kita. Sedangkan setiap hari Allah beri kita bentuk ujian yang suit dengan kekuatan, dengan potensi kita. Ujian setiap orang tak sama. Custom made. Tak rasa bangga ke bila Allah pilih kita untuk diuji? Bangga. Maka iringilah setiap aturan daripada Allah tu dengan syukur, pujian dan redha. Itulah an'amta. Nikmat bukan semata-mata diberi lebih, tapi nikmat ialah rasa cukup dan syukur dengan apa yang kita ada. Gitu. So, itu yang kedua. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. An'amta alaihim. Bila melihat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita yakin Allah tidak pernah berlaku zalim. Allah tidak pernah berlaku zalim. Allah selalu beri ruang, beri peluang. Kita bukannya tak berdosa, tuan-puan. Tapi kita melihat kehidupan dengan penuh harap, takkan putus harap sebab adanya sifat Rahman dan Rahim daripada Tuhan. Allah mahu kita bangun semula walau jatuh berkali-kali. Walau mungkin dalam lubang dosa yang sama. Allah mahu kita sedar, buat salah taubat. Buat salah taubat. Dan inilah bentuk istiqamah tu. Kan konsisten buat kebaikan. Walau mungkin kita belum rasa cukup baik, tapi sentiasa ada harapan kerana Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Nikmat yang besar bukan kita tak buat dosa, tapi kekal ada peluang untuk bertaubat. Taubat itulah nikmat. Kan Ar-Rahmanir Rahim. Cuma bukannya seperti kaduk naik junjung. Tuhan penyayang, tak apa, buat dosa sekarang. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Tu an'amta alaihim. Next, Maliki Yaumiddin. Pernyataan ini, kan ayat ini beri kita harapan. Bentuk nikmat bahawa sentiasa ingat ada hari akhirat. Ada kira-kira, ada hisab. Orang yang hidup dengan sedar akan adanya hari pembalasan, dia akan cepat-cepat pilih jalan yang betul. Walaupun mungkin jalan itu dilihat sukar. Kadangkala orang yang sedar hari pembalasan ini, dia sorang-sorang je berdiri pada jalan itu. Sedang majoriti manusia tak nak berdiri di situ. Kan? Inilah bentuk manusia yang layak diberi nikmat, layak diberi petunjuk sebab apa yang dilaksanakan tu bukan ikut nafsu. Bukan ikut keinginan dunia. Tapi dia ikut apa yang Tuhan mahu. Kan, orang yang tahu dia akan dibalas, dia akan diminta pertanggungjawab, akan sungguh-sungguh minta ditunjuk jalan yang betul. Itulah orang an'amta alaihim. Kita cuma mahu ikut apa yang Nabi
tunjuk apa yang Allah tunjuk. Maliki yaumiddin. Kan? Kemudian ayat 5, an'amta alaihim dalam bentuk ikhlas dan mutlak bergantung pada Tuhan. Iyyaka diulang 2 kali. Menekankan pergantungan, pengharapan, pengabdian total kepada Tuhan. Tidak pada yang lain. Nikmat paling tinggi ialah hati yang tunduk, jiwa yang bergantung pada Allah. Situlah sumber ketenangan. Kan? Contoh kita lihat tentangnya. Doktor-doktor, ibu-ibu, bapa-bapa yang ada dekat Palestin tu. Kan? Nikmat paling tinggi ialah hati yang tunduk dan jiwa yang bergantung pada Allah. Kenapa imam sekarang susah nak bersalam senyum dan bertegur sapa dengan makmum? Oh, tak semua imam tu extrovert. Ada yang introvert. Ada yang rasa malu. Itu kan sangkaan-sangkaan kita. Kalau kita benar kenal dia, dia tidaklah begitu. Tapi lazimnya itulah respon daripada manusia bertemu dengan orang yang dia baru jumpa. Dia tidaklah terus-terus mesra. Kan? Itulah orang-orang introvert macam tu. Tak apalah, sangka baik je. Kan, kalau dah betul kenal, tak menang tangan nak layan dia punya karenah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta. Nikmat paling tinggi ialah hati yang tunduk dan jiwa yang bergantung pada Allah. Dan dari situlah datang ketenangan. Ihdinas siratal mustaqim. Doalah pada Tuhan, rendah diri. Dan ada keinginan terus-terusan untuk berubah. Kita mahu berubah, Allah berilah panduan petunjuknya tu. Sebab petunjuk hanya datang kepada mereka yang minta dengan sungguh-sungguh. Minta bahawa kita dah tak tentu arah. Sedar kita tak tahu arah tuju tu. Maka sungguh-sungguh kita minta. Inilah doa orang yang tidak sombong. Tidak rasa cukup. Dan mahukan bimbingan. Dan inilah syarat yang layak bagi mereka-mereka yang wajar diberi nikmat. Sebab nikmat bukan orang yang rasa ghina. Amma manistaghna. Itu dalam surah Abasa. Orang yang rasa cukup. So, an'amta layak diberi kepada orang yang rasa dia belum cukup dan terus meminta. Dia belum baik, mahu terus jadi baik. Dia belum selamat, maka dia mahu keselamatan. Jadi berdasarkan 6 ayat itu, an'amta ialah pertama, hidup atas nama Allah. Kedua, bersyukur dan redha dengan takdir. Ketiga, yakin Allah penyayang dan akan terus bangkit. Keempat, tidak lupa akhirat. Serta hidup dengan prinsip. Kelima, dia tunduk, beribadah dan bergantung penuh pada Allah. Dan keenam, dia selalu minta hidayah dan tak pernah rasa cukup. Itulah an'amta. Dan menariknya Allah kata dalam ayat ini, yang telah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Jalan itu sudah ada. Kita tak perlu menebas lalang, tebang pokok untuk bina jalan baru. Jalan itu sudah pernah dilalui. Orang sudah pernah dapat nikmat tu. Kan? Macam anak kita nak ambil SPM. So sekolah dia akan jemput
jemput mereka-mereka yang berjaya mengharungi dengan cemerlang. Ada bukti terdahulu. Itu kan sebagai dorongan bahawa SPM adalah satu jalan yang boleh ditempuhi, tak mustahil boleh dapat keputusan cemerlang. Cuma adalah cara, bentuk mahu melalui jalan tu dan didatangkan contoh orang yang pernah melalui jalan tu. So, an'amta alaihim itulah dalam surah An-Nisa ayat 69 tu Allah sebut tentang Nabi, Siddiqin, Syuhada, Wassalihin. Maka kita hanya perlu melihat apa ciri-ciri Siddiqin, Syuhada, As-Salihin tu. Well, ciri-ciri Nabi tu memang dia another level. Tapi daripada 4 kategori, 4 golongan itu, 3/4 kita boleh contohi, boleh ikut. An'amta alaihim. Oh, tadi baru an'amta ke? Ni alaihim pula. Alaihim, perkataan ala. Ala ni maksudnya dari atas, di atas. Ala, dia ada maksud tanggungjawab. Dia ada maksud tanggungjawab. Kalau tuan-puan baca surah Yusuf. Surah Yusuf, surah yang ke... alamak, salah. Surah Yusuf, surah yang ke 12. Ayat yang ketiga tu, Allah sebut, Nahnu nakusu alaika, kami ceritakan ke atas kamu, kepada kamu, alaika. Kemudian ayat yang sama Allah sebut, auhayna ilaika. Satu ala, satu ila. Beza dia, dua-dua kepada. Beza dia ialah, alaika tu ada nilai tanggungjawab. Allah ceritakan surah Yusuf kepada Nabi bukan sekadar cerita, tapi cerita itu ada nilai pengajaran dan Nabi ada tanggungjawab untuk sampaikan. Nahnu nakusu alaika. Cerita ini engkau bertanggungjawab untuk sampaikan. Auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu. Wahyukan kepadamu di situ maksudnya, wahyu ini special untuk engkau. Wahyu ini milikmu. Kan, sebab tanpa wahyu daripada Tuhan, Nabi tak mungkin boleh tahu sejarah tentang Nabi Yusuf. Sedangkan sifat-sifat ciri-ciri Nabi Yusuf ni, dia orang Yahudi, hidup jauh sebelum Nabi Musa. Dia bukan bangsa Arab. Kisah dia tu tak ada dalam library masyarakat Arab waktu tu. Kisahnya terdapat library Mesir. Dan Nabi waktu tu belum sampai ke Mesir pun. Kan? So, Allah ada tanggungjawab, nilai tanggungjawab, ilaika, bentuk hadiah, kurniaan daripada Tuhan. So, bila kita baca an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka, so nikmat tu bukan kita simpan seorang. Nikmat itu kita ada sesuatu yang kita perlu laksanakan. Ada tindakan-tindakan yang perlu kita buat. So, bila kita rasa dan melalui jalan hidayah, kita tak boleh duduk saja. Sampaikanlah pada orang lain pula. Kan? Contoh paling ideal. Kalau kita jadi ketua keluarga, kita berilah contoh-contoh baik pada orang yang kita jaga. Isteri, anak-anak. Dan kalau kita seorang-seorang je mahu jadi baik,
tanpa beri panduan pada yang lain, keluarga itu takkan kekal lama untuk tenang. Sebab masing-masing ada hala tuju yang berbeza. Dengan hala tuju berbeza, maka kita tak dapat keharmonian dalam rumah tangga. So, an'amta alaihim. Simple je ayat tu. Tapi dia punya penjelasan panjang lebar. So, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Maka beri kami. Jika Allah beri pada mereka orang terdahulu, kami juga mahu. Dan kami mahu ikut jalan yang mereka pernah lalui. Kemudian, ghairil maghdub. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murka. Bukan jalan yang engkau murka. Apa maksud jalan yang engkau murka? Menurut ulama-ulama tafsir, mereka rujuk kepada perangai orang-orang Yahudi. Tapi ghairil maghdub bukan hanya orang Yahudi. Perangai mereka. Apa perangai mereka? Ada ilmu tapi tak buat. Tahu menipu tu salah tapi tetap menipu sebab mahu selamatkan diri. Itu maghdub lah tu. Tahu tapi engkar. So boleh jadi yang punya perangai itu lazimnya Yahudi, kita juga mewarisi perangai yang sama. Degil, manipulatif. Tahu benda tu salah tapi tetap buat. Tahu tinggikan suara pada mak bapak tu kan sifat orang derhaka tapi buat juga. Jalan hentak-hentak kaki, muncung-muncung muka. Buat muka belakang mak bapak. Tahu benda tu salah tapi buat. Itulah maghdub. Kan? Tapi Ustaz, hati tak tenang. Memanglah puncanya memang hati kita mula tak tenang. Lantas kita tunjuk pemberontakan kita. So, penting tak dapat an'amta tu? Penting. Penting. An'amta. Jika tidak, hati kita tak tenang, lalu kita memberontak. Tak mahu ikut. Mahu selamatkan diri. Kan semua berkait dengan an'amta tadi. So, ghairil maghdub, jalan yang mereka yang dimurkai. Maghdub, dimurkai. Dan maghdub dalam bentuk maf'ul. Isim maf'ul. Yang dikenakan. Marah tu dikenakan pada mereka. Dimurkai. So, benda tu dia tahu salah tapi tetap buat. So, ada 3 jalan. Satu jalan nikmat, kedua jalan murka, dan ketiga jalan sesat. Jalan murka dia engkar walaupun tahu salah. Jalan sesat dia ikhlas. Mahu beribadah tapi salah arah. Salah arah. So, apa kita boleh belajar secara umum ayat ni? Ayat ini ajar bahawa kebenaran itu ada nilai eksklusif. Kebenaran itu, nilai eksklusif ni. Kebenaran bukannya semua benda yang kita, kebenaran bukan semua boleh betul. Macam mana? Sebab dunia sekarang, dia punya idea ialah kebenaran tu relatif. Moral tu relatif. Semua jalan menuju Tuhan. Tidak. Hanya jalan an'amta alaihim yang menuju Tuhan. Maghdub tidak menuju Tuhan. Ad-dallin tidak menuju Tuhan. Allah tak sebut orang Islam. Sebab bukan semua Muslim berada atas jalan yang benar. Kerana agama itu, kalau mahu kenal Islam, bukan lihat perangai Muslimnya.
Inilah ayat yang mengajar kita tentang nilai. Bukan label ikut kaum. Okey, kalau kaum ni Islam, dia betul. Tak. Tidak. Dia ada nilai. Nilai adil. Satu Nabi dulu waktu zaman Mekah, dia bawa nilai. Bukan dia ke sana kemari kata, aku Quraisy. Tak. Dia bawa nilai. Nilai adil. Islam mula diterima oleh masyarakat kerana nilai itu. Nilai. Kenapa maghdub dulu baru dhalin? Sebab kemurkaan lebih berat dari kesesatan. Orang yang tahu tapi menipu itu lebih bahaya dari orang yang tak tahu. Tahu dan menipu, itu lebih bahaya. Kenapa kita minta jauh daripada maghdub dan dhalin 17 kali secara wajib hari-hari? Sebab dua penyakit ini boleh jangkit siapa sahaja. Tak kira apa pun level. Mufti, ustaz, guru, pendidik, pelajar agama, semua boleh dijangkiti. Kita boleh tahu, tapi dalam masa yang sama kita degil. Kita boleh je ikhlas beribadah, tapi dalam masa yang sama kita tak tahu apa yang kita buat. Kan? Betul kita sembahyang kan? Betul? Tapi kalimah-kalimah dalam solat tu, kita sedar apa yang kita cakap. Atau semuanya berlaku otomatik. Bila baca Fatihah ni, kan, sedar-sedar dah. Bolin, amin. Aku baca apa tadi? Betul kita buat ibadah. Tapi sekelumit pun dalam ibadah tu kita hanya buat ritual. Gitu. Dan benda ni, kita boleh lihat dalam bentuk macam ni. Katalah dalam dunia pendidikan. Kita tak nak lahirkan pelajar genius tapi kurang akhlak. Itu maghdub. Kan, JP akademik excellent tapi akhlak ke laut. Maghdub. Tahu tapi menipu. Atau kita tak nak lahirkan pelajar-pelajar yang rajin tapi dia tak faham apa pun. Kan? Dhalin. Dia rajin. Tapi dia tak faham apa. Tak ada kefahaman. Kan? Kita tak nak dalam masyarakat kita ada orang yang guna agama untuk manipulate. Menunggang agama. Maghdub. Dia tunggang. Malah ada pula yang mengikut ritual agama tapi tanpa dalil, tanpa faham. Kan? Dan kita tak nak orang yang menyampaikan tu sekadar sebut saja tapi dia tak buat pun. Menyampaikan kebenaran dengan ilmu, ada akhlak. Disusuli dengan amal. Kita tak nak orang yang macam radio. Dia hanya sebut je. Kalau jalan mana yang kita nak ni? Ada an'amta, ada maghdub, ada dhalin. Contoh untuk kita lihat maghdub dan dhalin ni macam ni. Bapak ni balik ke rumah tengah hari. Sementara nak balik tu singgah beli sate. Sate Willy sate. So bila sampai pintu rumah sebab tadi tunggu sate dah lama, dah lewat. Sampai dekat pintu rumah, dia ketuk dan yang keluar anak sulung. Anak sulung keluar. So
kita pesan letak atas meja, nanti petang balik kita boleh minum petang. Anak sulung dapat mandat, letak atas meja, nanti balik kita boleh minum petang. Okey. Kita pun beredar masuk ke pejabat semula. Bila balik petang, terbuka pintu, tengok lidi sate bersepah. Lidi sate bersepah, kuah sate terbuka. Kan? Dan kita tengok adik-beradik tu tengah makan. Yang sulung dengan nombor 2 tengah makan sate. Tengah makan sate. Apa yang kita rasa? Kita rasa geram, kita rasa marah. Kita rasa marah pada siapa? Pada yang sulung, aku dah pesan. Tapi engkau tak ikut. Pada yang bungsu, yang nombor 2, kita tak marah, tapi kita kesal. Kenapa engkau main ikut je abang kau? Tak usul periksa. Tak tanya siapa datang tadi. Dia hantar apa? Dia ada pesan apa-apa ke? Tak tanya. Ikut je. Oh, boleh makan sate? Makan. Contoh tu berlaku depan mata. So, maghdubi alaihim waladhdallin sebenarnya tak jauh daripada kita pun. Dia bukan teori yang tak tercapai oleh akal untuk kita fikir. Tapi inilah perkataan-perkataan yang selalu diulang. Sehingga kita benar-benar mahu berubah. Aku tak nak dimurkai. Maghdub isim. Dan kemurkaan tu kekal. Maghdub dimurkai. Dia buat sesuatu yang salah, Allah murka. Ad-dallin juga bentuk isim fa'il. Isim fa'il ni dia yang buat. Dia ada inisiatif yang buat. Tapi apa yang dia buat tu salah. Sesat. Dan kalau dulu bila sampai kepada ayat waladdallin, masjid akan bergema dengan ungkapan amin. Bersungguh-sungguh orang sebut amin. Tapi cuba tengok masjid-masjid sekarang. Makmum dia. Mungkin makmum ni dah tua kot. Dah berusia. Jadi sebutan amin tu tak kuat. Kadang tak sebut pun amin. Kan? Cuba perhati. Tuan-tuan try. Benda yang terutama solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Cuba tengok. Perhati. Ungkapan amin tu dah tak sekuat dulu. Seolah-olah macam kita segan nak sebut amin tu kuat-kuat. Malu. Sedangkan perkataan amin tu, kalau kita sebut kuat, bertepatan dengan ungkapan malaikat. Dosa kita yang telah lalu dan akan datang, Allah ampunkan. Sebab kita pun segan. Seolah-olah pengampunan daripada Tuhan tu, tak apalah, next time lah. Nanti rakaat kedua boleh lagi. Itu peluang keemasan yang kita tak grab. Kerana rasa tu tak ada. Betul ke kita nak an'amta alaihim, nikmat yang kau telah beri pada kami? Sedangkan ungkapan amin tu tak disebut. Tak disebut. Ya, saya imam kat depan, bukan tak pernah jadi makmum kat belakang. Orang kiri kanan tak sebut amin tu. Bagi dia mungkin, leceh kot nak sebut amin sebab terburu-buru mahu baca surah Fatihah sebelum imam baca ayat lazim. Kan?
Maka demikianlah surah Fatihah mengandungi 7 ayat yang di dalamnya ada panduan universal tentang siapa Tuhan, tentang apa kedudukan kita, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dalam bait-bait perkataan dalam surah ini. Langsung tak ada perantara, direct saja antara kita dengan Tuhan. Malah kita berharap selepas daripada ini, setiap pembacaan Fatihah kita ni dalam solat memberikan maksud dan makna tertentu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Dan moga-moga dengan surah Fatihah ni, dengan kefahaman itu, Allah jauhkan kita daripada maghdub yang dimurkai dan jauhkan kita daripada dhalin. Ada keinginan untuk berubah tapi tak tahu caranya. Itu dhalin lah. Mahu ibadah tapi tak tahu cara, kita bulldoze je. Bukan begitu. Semoga Allah beri kita nikmat seperti mana orang terdahulu dapat nikmat. Dan akhirnya kita berjalan menuju kepada syurga dan keredaan Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada moderator. Jazakallah khairan katsira. Alhamdulillah itu detail keterangan yang telah Ustaz sampaikan tadi berkenaan ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah. Jadi terima kasih saya buka kalau ada sahabat di sini yang nak memberi soalan atau tanya. Okey, Kak Becik ada nak tanya? Boleh, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan. Cuma saya nak tanya dalam ayat daripada 5 ke 7 tu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kat situ tu perkataan kami kan, kenapa tidak saya? Sedangkan kalau kita baca sendiri kan, kenapa kami? Okey. Sedangkan kadang kita sembahyang sorang-sorang. Kenapa tak aku? Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kenapa kami? Daripada awal lagi, Allah mahu kita lihat bahawa berjalan atas nama agama ini bukan kita berjalan sorang-sorang, tapi kita berjalan secara kolektif, bersama. Sebab untuk kita berdiri sorang-sorang itu sangat sukar, sangat susah. Kecuali kalau kita ada kawan-kawan yang sama-sama mempunyai aras berfikir yang sama. Kami itu menunjukkan kesatuan. Allah sangat mahu melihat kita bersatu. Dalam molekul yang terkecil. Waktu Allah cerita kisah Nabi Adam dalam surah Baqarah. Ayat yang ayat yang ke 30-an, 35 kot. Ke 38. Mula-mula kes manusia ni, bila mereka ditempatkan ke dunia, Allah pesan begini. 36. Allah pesan macam ni. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu ke dunia. Ba'dukum, sebahagian kamu, li ba'din, dengan yang lain, aduun, akan jadi musuh. Sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain.
Kenapa perlu mention macam ni? Sedangkan itu keadaan kali pertama manusia diturunkan ke dunia. Padahal Allah sebut sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan menariknya Allah tidak kata ba'dukuma, antara kamu berdua akan jadi musuh. Tidak, Allah guna kum, jamak, plural. Dan plural ni lebih dari 2, 3. Sekurang-kurang plural 3. Itu satu. Yang kedua, yang turun ke dunia, adakah hanya Adam dan Hawa? Tidak, bersama dengan iblis dan syaitan. So, bukan hanya 2 kategori makhluk yang turun, tapi bersama syaitan dan iblis turun ke dunia. So, yang turun inilah Allah kata, sebahagian kamu akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Katalah kita lihat ada 3 pihak. Syaitan, lelaki dan perempuan. Syaitan, lelaki dan perempuan. Allah kata tiga pihak ni akan jadi musuh. Bermusuhan. Baca surah Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada arahan bahawa lelaki dan perempuan perlu berbaik-baik dan bina hubungan atas dasar dengan ikatan pernikahan. Lelaki dan perempuan ada arahan untuk bina hubungan yang baik atas ikatan pernikahan. Kalau tadi dia punya hipotesis, kamu akan jadi musuh. Sekarang Allah suruh lelaki dan perempuan berdamai. Bina ikatan. Ada tak Allah suruh berdamai dengan syaitan? Tidak. Berkali-kali Allah kata syaitan tu musuh yang nyata. Syaitan tu musuh yang nyata. Syaitan musuh yang nyata. Jadi sekarang kita, apa yang kita dah buat? Bagaimana hubungan kita lelaki dengan wanita atau kita hubungan kita wanita dengan lelaki? Mahu mencari, yang perempuan mahu jadi macam lelaki, yang lelaki mahu jadi macam perempuan, bergaduh, asyik tak sebulu, tak sefahaman, berperang. Yang ini kerana lelaki itu patriarki, dia menindas wanita, wanita rasa tertindas lalu dia buat gerakan feminisme. Perempuan tak peduli pasal lelaki, lelaki menindas perempuan. Kita bergaduh sesama sendiri, sedangkan dalam masa yang sama Allah suruh kita berdamai. Kerana kita sibuk bergaduh sesama sendiri lelaki dan perempuan ini, kita lupakan musuh sebenar. Sedangkan Quran menyatakan syaitan itu musuh yang nyata, yang jelas, yang sebenar. So, rupanya pergaduhan lelaki dan wanita ini hasil daripada cucuk syaitan tu. Dia tepuk tangan. Tu kesan kalau kita enggan minta hidayah sungguh-sungguh. Enggan minta dipandu. Kita akan melihat yang kawan sebagai musuh, yang musuh itu kita raikan sebagai kawan. Lebih-lebih lagi waktu Ramadan. Ramadan tu kemuncak. Kemuncak ibadah, kemuncak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, kerana hidayah itu kita tak pandang sebagai penting, maka dalam Ramadan lah kita punya peluang untuk berkawan dengan syaitan, membuat-buat meningkat-ningkat. Kita teruskan agenda syaitan untuk membazir. SW Corp bagi tahu, Ramadan berganda-ganda pembaziran kita. Dan kita buat tu tanpa rasa bersalah. Sedangkan Quran beritahu, innamal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu saudara syaitan. Dan kita buat tanpa rasa bersalah. Maka sebab tu tuan-puan, seruan perlu dibuat saban hari, saban waktu. Lelaki perempuan berdamailah. Musuh kita sebenar syaitan. Ini bukan main-main, ini serius dan ini betul-betul. Musuh sebenar tu syaitan. Maka lelaki perlu kenal pasti syaitan tu bertindak macam mana.
Wanita juga perlu kenal pasti syaitan tu bertindak macam mana. Dalam rumah tangga, suami perlu jelas syaitan punya tindak tanduk macam mana. Isteri perlu jelas syaitan punya tindak tanduk macam mana. Jika kita tak sibukkan fikir macam tu, kita akan disibukkan apa hak saya sebagai isteri, apa hak saya sebagai suami. Isteri tak patuh pada suami, suami tak patuh pada isteri. Gaduh, patut cerai. Syaitan tepuk tangan. Nampak tak? Kita selalu diheret ke lembah dalin. Betul aku nak jadi Islam ni, tapi tak ada hala tuju. Kita sudah masuk dalam perangkap syaitan sudah sekian lama. Maka inilah masa untuk kita belajar dan berubah. Kan? Wallahu a'lam. Okey, jadi nampak Dr. Nohani ada angkat tangan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz atas pencerahan yang sangat baik. Satu perspektif yang sebenarnya sangat-sangat membuka. Jadi Ana nak tanya tentang keadaan sekarang. Masing-masing kita ni nak sangat-sangat menuju jalan yang Allah bagi nikmat. Tapi kita nampak dalam keadaan nak mengejar sungguh-sungguh kata tamakkan pahala dan ibadah ni, kadang-kadang ada yang terjatuh ke dalam ibadah scam. Contoh Ana sebut ibadah scam tu, maknanya bid'ah-bid'ah barulah dalam ibadah ni. Maknanya ini memang satu penegasan yang kata bila kita minta sungguh-sungguh jalan yang nikmat, jalan yang benar, jalan yang tidak sesat, kita mohon supaya Allah beri petunjuklah kan, supaya bila ada kata ini adalah perkara baru yang boleh menyebabkan kebaikan berganda-ganda, cuba Ustaz bagilah sedikit nasihat yang supaya melekatlah insya-Allah pada diri kita ni. Jazakallah khair. Okey. Satu bentuk permintaan yang berat sebenarnya. Kita pun sedang dan masih mencari. Dan moga-moga Allah kekalkan kita atas jalan hidayah, jalan yang Allah tunjuk. Benda paling mudah untuk kita buat, sebab kita tak perlu meneroka jalan yang baru. Benda paling mudah untuk kita buat ialah berusaha cari jalan yang Nabi lalu. Ada banyak jalan yang Nabi tunjuk dalam semua dimensi hubungan. Hubungan dengan kawan, hubungan dengan jiran, hubungan dengan orang yang lebih rendah, hubungan dengan orang yang lebih tinggi. Dan dalam banyak-banyak hubungan itu, Allah punya takdir. Allah jadikan hidup Nabi itu meninggal awal mak bapak dia. Kan? Meninggal awal mak bapak dia. Maka kita tak dapat maklumat langsung macam mana Nabi layan mak bapak. Why? Sebab Allah tahu kalau kita nak ikut cara Nabi layan mak bapak, kita tak terikut. Tak terikut. Okey, daripada contoh tu, sebenarnya itulah bentuk keluasan agama ini. Kita buat baik, pertamanya kalau ada panduan syarak untuk itu dinilai sebagai baik, maka kita buat. Abrar, buat baik. Usaha saja untuk buat baik, walaupun mungkin belum cukup baik. Abrar tu. Surah Mutaffifin pun ada sebut tentang abrar. Surah Insan pun ada sebut tentang abrar. Sebab kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita boleh terus buat baik. Dan buat baik tu atas kapasiti kita. Atas kapasiti kita. Kalau kita nak buat semua, memang tak mampu. Memang tak mampu. Tapi usahakanlah setiap momen dalam hidup kita tu, apa sumbangan yang aku boleh buat untuk jadi lebih baik. Kalau minum, macam mana cara aku boleh minum dengan lebih baik saat ini?
Kalau kita makan, macam mana aku boleh makan dengan lebih baik saat ini? So, kita punya momen, setiap perubahan momen tu, kita mahu buat capai tahap yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin macam tu kot. Sebab hidup kita ni, dia kan dalam bentuk al-alamin. Al-alamin bukan hanya bermaksud seluruh alam. Al-alamin ialah gabungan momen-momen, situasi demi situasi. Dan kadang-kala, momen itu, situasi itu takkan berulang. Kita takkan lalui lagi kehidupan 20-an. Sebab umur kita sekarang 40, 50, 60. Kita takkan boleh lalui lagi kehidupan 20-an. Dan waktu kehidupan 20-an tu, apa perkara baik yang kita buat? Kalau belum sempat buat waktu tu, kita tak mungkin boleh ulangi momen tu untuk ganti. Tak. Maka sebab tu, setiap momen yang kita lalu, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kan, contoh mudah yang Allah buat dalam surah Ma'idah. Pergaduhan, perseteruan antara Qabil terhadap Habil. Mereka diberi peluang untuk berikan korban terbaik. Tapi Qabil sia-siakan peluang itu, malah disaluti oleh emosi, mahu meranakkan, memusnahkan orang yang menutup jalan dia. So, tindakan daripada Habil dia buat apa? Kalau engkau hulurkan tanganmu pada aku takkan balas balik. Itulah kebaikan. Walaupun pada saat yang begitu genting, nyawa dia bakal bercerai daripada badan, dia tetap mahu buat baik. So, kita mungkin sudah hilang arah. Tapi mulakanlah dengan aku mahu buat baik. Walaupun sekadar mampu mengukirkan senyuman dengan orang yang selama ni kita tak suka. Tapi at least aku mahu buat baik. Walaupun mungkin belum cukup baik untuk diiktiraf sebagai baik. Tapi itulah usahaku. Aku mahu jadi lebih baik. Kerana siapa? Bukan kerana orang tu. Tapi kerana Tuhan. Dia macam tu kan. Dan selepas daripada itu nanti, kerana usaha kita mahu jadi lebih baik, Allah berilah taufik, hidayah, panduan. Sebab kita sudah buktikan sesuatu bahawa kita mahu menepati potensi diri kita. Wallahu a'lam. Kak Becik ada lagi. Untuk makluman daripada sahabat, hari ini last time untuk Fatihah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan surah Al-Masad. 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 Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita buat ni berdasarkan susunan turunan turunan ayat. Jadi akan berpandukan kepada buku Komsas 114. Kompas. Okey, boleh insyaAllah. Saja. Okey. Saya rasa tak ada lagi dalam masa pun dah pukul 8.10. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita dapat. So kawan-kawan dekat TikTok, thank you. Thank you, pagi ni kita settle surah Fatihah. Next kita akan pergi ke surah Al-Masad. Surah Al-Masad tu surah apa? Surah Tabbat Siada ke? Itu ke surah Al-Masad? Sekejap. Surah Al-Masad. Ya, Tabbat Siada Abi Lahabi wa Tabb. Surah Al-Masad. Kita baca. Ni surah yang menarik. Ya, walaupun dia cerita tentang Abu Lahab. Ada rakaman tak? Ada. Nanti saya masukkan dalam YouTube. Jangan risau. YouTube saya, nama dia, aku pun lupa. YouTube saya nama dia Ustaz Nazri. Nadzri. Nanti saya masukkan dalam YouTube rakaman untuk hari ini.
Yang sebelum-sebelum tu pun ada. Baru nak start. Tafri di atas Sebelum ni selalu masuk dalam Spotify. Jadi semua kita mendapat Gitu. pengajaran dan So lepas ni surah Al-Masad, dan moga-moga Allah bantulah kita untuk faham dengan lebih dalam tentang ayat Quran. Kan? So, bila lagi? Oh, hari Selasa. Rabu pagi. Sekarang ni yang berani buat untuk TikTok ni, untuk kelas pagi, untuk hari Isnin surah Yusuf, untuk hari Rabu surah Al-Masad. Ada dua grup. Satu grup jemaah Ahsanul Amalah, satu lagi awan daripada Johor, awan Johor. So, untuk grup Ahsanul Amalah tu pukul 10 pagi hari Isnin. Kalau untuk grup yang ni hari Rabu pukul 6.30 sampai habis lah. Sampai habis. Kalau panjang penerangan tu 8, macam sekarang 8 lebih baru habis. Kalau penat 7.50 macam tu dah habis dah. Dekat TV Hijrah ada lagi kan Ustaz? Ada. TV Hijrah ada. Hari Isnin depan kita akan sambung surah Al-Qamar. Surah tentang bulan. Surah Al-Qamar. Kita sambung ayat 17 hingga 22 surah Al-Qamar. Tu cerita next week punya ni, cerita kaum Ad. Apa perangai mereka dan bagaimana Quran menyifatkan mereka. Kita kalau baca kaum-kaum terdahulu tu, kalaulah kita benar faham bahasa Arab tu, Allah sedang portray umat terdahulu, mereka kaya, mereka kuat, mereka pintar. Tapi sebab tak nak ikut Tuhan, maka mereka dimusnahkan. So, banding dengan kita, kita kuat ke? Kita tak kuat. Kita pintar ke? Kita tak pintar. Kebolehan kita untuk mencanai, kita hanya mampu mencanai roti. Sedangkan kaum Samud tu mampu mencanai batu. Dahlah kita tak kuat, tak pintar. Apa yang kita ada pun tak sampai 1/10 daripada apa yang kaum terdahulu ada. Tapi kita punya sombong tu lebih daripada kaum terdahulu. So, itulah sebenarnya cerita-cerita dari Quran tu sangat menginsafkan kita. Tidaklah, jom. Belum sarapan. Sudah mula lapar. So, kita jumpa lagi lain kali. Rakaman nanti saya akan upload dekat YouTube. Terima kasih kerana bagi like sampai 12,000. Tapi itu semua kan Allah yang beri. Allah beri kita nikmat, Allah beri kita tenaga dan Allah beri segalanya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Sarapan kat mana? Jom, Kafe Masjid Negara.